3. Janji manis palsu penjual kepada pembeli. Nombor 3. Paling red flag. Pertama, stok terhad, cepat beli. Ini salah satu taktik penjual nak desak pembeli buat keputusan segera tanpa berfikir panjang. Mereka nak cipta rasa takut terlepas peluang. Contoh ayatnya, tinggal 2 unit terakhir, cepat sebelum habis. Padahal esok lusa ada lagi stok baru. Hahaha. Kedua, harga promosi ini hanya untuk hari ini. Ini juga satu taktik desakan untuk mempercepatkan keputusan pembelian. Sedangkan promosi sama akan muncul lagi esok, minggu depan atau bulan depan. Contohnya, diskaun 50% ini sah untuk 24 jam sahaja. Tapi selepas 24 jam, mungkin ada promosi diskaun 45% ditambah free gift. Lebih kurang sama kan? Yang pernah tertipu janji-janji manis ini, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, garanti berkesan 100%. Kalau tak berkesan, boleh pulangkan duit. Ayat garanti 100% berkesan itu sendiri adalah red flag. Tiada jaminan mutlak dalam banyak perkara, apatah lagi jika melibatkan kesan pada individu. Klausa pemulangan wang pula mungkin ada syarat tersembunyi yang susah nak dipenuhi.